Korang mari tengok kita hari ini cakap topik Budi RON 95. Sekarang saya sudah bagi korang tengok ini kiraan. Kalau semasa dulu kan RM2.05 punya masa, darat 300 liter, total 615. Sekarang dia bagi harga lagi murah kan. Macam subsidi lebih banyak kan. You boleh tengok RM1.99 darat 300 liter, total 597. Kalau dua punya beza RM18. So ini RM18 ini you rasa banyak tak satu bulan? Untuk satu bulan tau. Kamu cuba fikir semasa RM2.05 punya masa kan, dia tak ada terhad. Ini RM1.99 kan, dia ada terhad 300 liter. Untuk orang kalau dia kerja balik rumah kan, dekat-dekat tak ada masalah lah. Kalau mereka ada travel punya orang memang tak cukup tau. Atau itu bulan ada cuti korang jangan pergi makan angin. Kerana kalau korang pergi makan angin mesti 300 liter tak cukupnya. Selain itu kalau ini beza RM18 you rasa macam boleh jimat RM18. Tapi korang ada fikir tak? Semasa ini subsidi dia sudah ada beza macam ni kan. Saya boleh cakap dengan korang lah. Semua barang mesti naik harganya. So you rasa itu naik harga punya barang boleh tutup ini RM18 tak? Okay, lagi satu Budi rasa sangat peliknya. Korang boleh cuba bagi komen tak? Mengapa sentiasa subsidi RON 95? Orang yang pakai diesel tak ada subsidi ke? Kalau macam tu, orang yang bantu diesel punya kereta kan, boleh jual loh. Kan? Sila komen.